Samad tu hidup lagi ke? Persoalan ni mungkin menjadi tanda tanya kepada penduduk di sebuah pekan kecil di sebuah negeri Melaka, Kampung Berisu. Pernah tak korang dengar nama tempat ni? Sebenarnya ada satu urban legend yang agak terkenal di Kampung Berisu, iaitu Tok Samad. Tok Samad ni digambarkan sebagai seorang lelaki yang mungkin sudah berusia 60 hingga ke 70. Sering menaiki basikal tua, memakai baju Melayu dan memakai kain pelikat berselimpang di bahunya sambil menaiki basikal tua. Sebenarnya kisah dia ni menjadi tanda tanya. Orang selalu kata nampak Tok Samad ni kadang-kadang naik basikal tengah-tengah malam. Tak tahu apa dia buat sebenarnya. Dia healing ke apa ke, dan dekat mana sebenarnya tempat tinggal Tok Samad ni pun ada yang tahu. Tapi orang cuma beri gelaran nama dia Tok Samad sebab tak tahu apa gelaran untuk lelaki ni. Dan dijadikan kisah raya baru-baru ni, dekat area Kampung Berisu tu ada seorang budak. Macam dia tertinggal kereta lah waktu berada dekat Pekan Lubuk Cina. Kisahnya, lepas tu puas adik keluarga dia cari semua time dia nak balik rumah tau. Puas dah cari. Mungkin masa tu diorang ramai-ramai naik kereta. Diorang mungkin fikir, mungkin anak diorang ni naik kereta salah seorang pada diorang lah. Tapi sebelum tu pun diorang dah call, dah tanya, ada tak si Aiman ni naik kereta siapa-siapa. Tak semua orang tahu. Tak ada seorang pun yang cakap nampak Aiman ni waktu diorang pada dekat Lubuk Cina. Lepas tu masing-masing pun ambil keputusan untuk balik dulu ke, orang kata apa, nak balik dulu ke Kampung Berisu dekat rumah diorang. Dan alangkah terkejutnya, sesampai saja diorang kat rumah, tengok-tengok si Aiman tu ada kat halaman rumah. Boleh pula budak tu bermain bunga api. Dalam orang kata, disebabkan mak dia ni antara marah, macam geram lah, dia cerit. Dia tanya, kamu ke mana tadi Aiman? Lepas tu budak tu cakap, tak, kita balik dengan atuk. Atuk mana? Lepas tu dia cakap, dia terangkan karakter seorang lelaki naik basikal tua, pakai baju Melayu, kemudian berselempang dengan kain pelikat. Dia katalah pakai kain pelikat. Dia cuba terangkan karakter lelaki tu. Masing-masing masa tu terfikir, takkan Tok Samad? Actually, kisah Tok Samad ni macam dia dah lama tau. Mungkin kisah dia ni memang mula viral pada tahun 90-an. Kisah karakter lelaki ni dia memang menjadi tanda tanya. Dan orang kemudian bila masuk tahun 2000, ada setengah orang kampung yang mendakwa menampak lagi kelipat Tok Samad tu. Waktu tu pun orang mula tertanya-tanya, ada lagi ke? Dan untuk pengetahuan korang, kelipat Tok Samad ni dia bukan muncul setiap malam tau. Dia cuma ada masa-masa dia. Sekali-sekala orang akan nampak kelipat lelaki tua pakai baju Melayu, naik basikal tua, kemudian akan berselempang kain pelikat dekat bahu dia. Apa pendapat korang? Sebenarnya siapa Tok Samad tu? Adakah dia benar-benar manusia? Kalau katakanlah pada zaman 90-an, anggaran umur dia mungkin 60 lebih hingga ke 70. Sekarang 2026, mungkin sekarang umur dia pun dah 80 lebih. Pada pendapat korang, adakah Tok Samad tu sendiri memang manusia ataupun makhluk yang lain?